Assalamualaikum. Ni mak nak tunjuk cara mak buat kuih bingka labu ya. Bingka labu kuning lah. Ini tadi 2 cawan ni dia punya labu tadi ni. Lepas tu mak nak masuk telur 3 biji. Tak apalah mak pukul dalam ni je lah. Boleh ya. 3 biji telur. Lepas tu gula ni mak buat tak banyak takut manis kan. Ya. 3 sudu gula ya. Ni mak buat susu ya. Susu setengah cawan. Okey. Ni 1 cawan ya dia punya santan. Lepas tu mak pakai 1 cawan air ya. Ni mak berwarna kuning sikit ya biar dia nampak kuning itu kan. Berwarna kuning. Sikit je lah. Ni nampaklah kuning itu kan. Okey, gaul rata dulu. Ya, kejap lagi baru bertepung. Ni ya, 2 cawan lah. Santan dia. Gaul dulu ya. Sampai dia sebati ya. Gaulkan dia punya labu sekali. Ni mak buat sikit ya margarin biar dia lembut kan. 1 sudu pun cukup lah. Makan ni. Mak tak cairkan ya. Mak masuk yang macam ni. Tepung gandum ni suka 2 cawan ya. Pakai cawan yang sama. Okey. 2 cawan tepung ya. Tepung gandum. Tu mak gaul lah. Sampai sekata ni. Tapi dia kena tambah air masak 1 cawan ni ya. Air masak kena tambah sikit. Okey. Dah siap dah sebati ni kan. Baru boleh bakar ya. Ni dia mak pakai ni lah. Dia punya ni. Nanti mak nak apa je nak bersihkan. Nak sapu dengan margarin dulu benda ni ya. Ni dah siap aduk semua ni. Mak nak bakar ya. Ni mak nak start bakar dah ya. Dia suhu dia 170 dengan dia punya atas bawah ya api dia. Lepas tu 170 dengan 1 jam bakar dia. Ya. 60 minit. 60. 60 minit 1 jam. Okey ya. Ni dah siap dah 1 jam tadi. Ya. Tadi mak ada berbijan sikit tadi. Mak lupa nak rekod. Ya. Ni dah siap dah kuih bingka mak ni. Tunggu sejuk dulu baru potong. Mantap.